Capir Verde tak sangka Harimau Malaya sangat hebat, puji kualiti yang ditampilkan Harimau Malaya. Pengendali Capir Verde Pedro Brito memuji kualiti yang ditampilkan Harimau Malaya dalam aksi persahabatan antarabangsa di Ceras. Pertemuan kedua-dua pasukan itu menyaksikan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Lopez Cabral pada babak pertama. Paulo Josu memastikan kedua-dua pasukan berkongsi mata menerusi gol pada babak kedua. Selepas aksi itu, jurulatih Capir Verde Pedro Brito mengagumi kualiti skuad Harimau Malaya yang berjaya mengikat pasukannya yang menduduki peringkat 72 dunia. Saya terkejut dengan kualiti Malaysia. Kita memulakan perlawanan dengan baik tetapi tidak kira tentang kedudukan ranking, pasukan seperti Malaysia boleh menewaskan pasukan yang memiliki ranking lebih tinggi seperti kita. Kami ucapkan selamat berjaya kepada Malaysia dalam perlawanan seterusnya, katanya dalam sidang media pasca perlawanan. Kedua-dua pasukan akan bertemu sekali lagi dalam aksi tertutup di SNBJ pada 3 Jun ini.